Assalamualaikum. Hari ini 30 bulan 1 2020. InsyaAllah kita akan petik buah CDA. Macam ni rupa daun CDA. Ni dia punya buah dia. Agak bagi produktif. Ini pemandangan daripada bawah. Banyak buah dia. Okey, ini buah yang kita nak petik hari ni, insya-Allah. Kena pakai cup sebab apa? Burung biasanya akan petik, burung akan gigit. Okey, saya petik. Besar sikit buah ni. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Okey, kalau tuan-tuan tengok, inilah buah CDA. Ini lebih kurang berat, lebih kurang dalam 40 gram hingga 100 gram. Besar kali ni. Kenapa semut banyak? Sebab buahnya manis. Okey.